Hari ni nak mencari ataupun nak tengok rentakan V2 geng. Okay, kita dah sampai rentakan V2 geng. Okay, harap-harap bos dia ada rentakan. Abang rentakan V2 geng. V2. Jom kita tengok. Ni dia geng, rentakan V2 geng. Okay, V2 baru keluar. Okay, dia ada sedikit perbezaan dari segi kosmetik lah geng. Ni 2 section, ada 9 cincin. Okay, dari segi receipt ni dia pakai yang capture punya. Okay, receipt ni dia pakai capture. Ni black hat kan, bukan capture tau. Ni black hat tapi dia punya receipt ni capture punya. Lagi bawah logo dia tukar. Design dia lebih cantik lah senang cerita. Okay, untuk V2 spek sama, tipping semua sama spek dia, cuma kosmetik. Mungkin dulu orang cakap black hat ni macam design simple sangat kot. Okay, sekarang lebih premium lah geng. Okay, V2 punya harga sama. Harga pun sama. V1, V2 harga sama. Cuma V2 ni baru lah geng. Design pun lebih cantik lah, lebih elegan. Sementara ada barang ni geng, why not korang boleh usah-usah kubu rentaka. Okay, nanti Amir kan roger lah. Boleh kat situ siap nombor phone semua, korang boleh roger dia. Ni 2 section, ada 9 cincin. Rentaka memang solid geng. Okay, jadi hopefully dapat something dalam video ni geng. Apa-apa boleh komen, nanti insyaAllah aku akan jawab. Solat 5 waktu, kewajipan dan bagi masalah kawan. Assalamualaikum.